Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali kita bertemu dalam mata pelajaran biologi. Okey, untuk kali ini cikgu akan buat sambungan tentang biologi tingkatan 5 bab 7 iaitu tajuk penyesuaian tumbuhan di habitat yang berbeza iaitu habitat iaitu bagi tumbuhan di tumbuhan halofit, hydrofit, mesofit dengan xerofit. Okey, untuk kali ini untuk slide cikgu pada kali ini cikgu akan menerangkan tentang tumbuhan hydrofit dan juga penyesuaiannya. Baik. Apa itu tumbuhan hydrofit? Merujuk kepada tumbuhan yang dapat beradaptasi dengan habitat yang berair. Cikgu tukar pen sekejap. Cikgu tukar pen. Okey, cikgu ambil pen merah. Cikgu padam ni sekejap. Okey, apa itu tumbuhan hydrofit? Merujuk kepada tumbuhan yang dapat beradaptasi dengan habitat yang berair. Sama ada dia berada pada permukaan air ataupun tenggelam di dalam air. Sama ada terapung atau tenggelam di dalam air. So kita dapat tengok kat sini tumbuhan terapung, tumbuhan yang tenggelam. Bagi yang ini adalah ciri umum dia bagi tumbuhan hydrofit ni. Kebanyakan tumbuhan hydrofit ni mempunyai ciri-ciri seperti berikutlah. Mempunyai akar serabut. So kita dapat tengok kat sini akar dia serabut. Akar serabut yang halus. Tujuan dia untuk memberikan luas permukaan yang besar lah. Untuk memerangkap gelembung udara. Untuk menjadikan tumbuhan hydrofit lebih stabil dan juga ringan. Kemudian ciri akar tumbuhan hydrofit ini membolehkannya terapung ataupun dia boleh tegak di dalam air. Di samping itu ada daya apungan yang dihasilkan oleh air di sekelilingnya menjadikan dia terapung. Baik, sekarang kita fokuskan kepada contoh bagi tumbuhan terapung dan juga tumbuhan tenggelam. Untuk tumbuhan terapung kita ambil contoh pokok teratai. Macam mana keadaan dia? Pokok teratai. Akar, bagi pokok teratai, akar dia tidak mencecah dasar kolam. Tidak cecah dasar kolam. So sebab dia terapung kan. Yang kedua, daun, bagi ciri daun dia. Daun dia adalah lebar. Kita dapat lihat kat sini daun pokok teratai lebar. Kemudian nipis dan rata. So itu adalah ketiga-tiga tu ciri pada daun lah. Ini membantu tumbuhan ini untuk menyerap cahaya matahari yang maksimum untuk dia menjalankan fotosintesis. Baik, kalau pelajar perhatikan di sini dari segi teknik menjawab soalan SPM, pelajar perhatikan di sini bagi satu poin daun ini dia ada 4 perkara ya. Satu, bila kita nyatakan daun. Dua, bila kita nyatakan ciri. Yang ketiga, bila kita mampu menyatakan, pelajar mampu menyatakan bahawa untuk menyerap ini adalah untuk menyerap cahaya matahari. Perkara yang ketiga. Dan ini adalah perkara yang keempat. Untuk menjalankan proses fotosintesis. Yang keempat. Untuk menjalankan proses fotosintesis. Pelajar yang berkemahiran, yang faham, so dia akan mampulah menerangkan keempat-empat perkara ini bagi satu isi daun tersebut. So kita pergi pula kepada ciri stoma dia. Stoma bertaburan pada epidermis atas daun. Dia berada pada permukaan air. So di bawahnya tu adalah air. So stoma berada di permukaan atas. Kebanyakannya lah supaya bila berada di permukaan atas bolehlah berlaku pertukaran gas. Sekarang kita pergi kepada epidermis atas ni. Daun juga diliputi oleh kutikel belilin yang kalis air. Epidermis atas pun ada kutikel kat atas ni, ada kutikel belilin untuk kalis air untuk memastikan stoma sentiasa terbuka. Yang terakhir bagi pokok teratai ni batang dia. Batang dia terdiri pada tisu yang ringan. Tisu yang ringan dengan banyak ruang udara.
di antara sel. Dikenali sebagai tisu parenkima. Itulah ciri bagi pokok teratai yang membolehkan dia terapung pada permukaan air. Sekarang kita tengok pula tumbuhan tenggelam. Kita ambil contoh tumbuhan Elodea. Okey. Elodea merupakan Elodea sp, merupakan tumbuhan yang tumbuh di dalam air sepenuhnya. Tenggelam di dalam air sepenuhnya. Okey, ciri daun dia. Yang pertama, ciri daun dia, daun nipis kecil. Okay. Untuk meningkatkan jumlah luas permukaan. Untuk meningkatkan kadar resapan air, garam mineral, gas terlarut secara terus ke dalam tumbuhan melalui epidermis. Baik, cikgu terangkan dekat sini ya dari segi teknik menjawab soalan SPM. Okey, so jawapan yang baik, jawapan yang bagus bagi soalan pelajar tu bila pelajar mampu menyatakan macam ni. Okey, daun satu, okey, satu perkara daun. Kemudian ciri nipis dan kecil. Okey, yang kedua. Yang ketiga, untuk meningkatkan jumlah luas permukaan berisi padu bagi daun tu. Yang ketiga, tujuan dia lah ni. So dia apa tu? Struktur, ciri, kemudian fungsi, fungsi lagi. Okey. Yang keempat, tujuan dia untuk supaya dia dapat meningkatkan kadar resapan air, garam mineral dan juga gas terlarut lah. Okey, harap pelajar fahamlah apa yang cikgu cuba sampaikan. Okey, yang seterusnya pelajar kena tahu perkara ni bila kita menerangkan. Kadang-kadang kita, bukan kadang-kadang, selalunya kita perlu ada ayat penguat ni. Meningkatkan. Okey, meningkatkan jumlah luas. Meningkatkan. Macam tu Baik, itu salah-salah untuk daun. So kita pergi kepada stoma bagi tumbuhan tenggelam. Tidak mempunyai stoma dan kutika belilin pada daunnya sebab dia nak keringan. Okey, supaya dia dapat stay upright dalam air kan. So dia tak ada stoma, dia tak ada kutikel. Okay, batang dia pula batang kecil. Dia membantu tumbuhan ini tegak terapung dalam air serta dapat mengurangkan rintangan aliran air. Okey, so bagi poin yang ini pun pelajar akan dapat perhatikan ada beberapa penerangan. 1, batang. 2, kecil. 3, membantu. Okey, tegak terapung. Okey, tegak terapung. 3, 4, mengurangkan rintangan. Okey. Itu bagi strategi menjawab soalan ya. Saja penerangan cikgu bagi tajuk tumbuhan hydrophyte. Terima kasih dan Assalamualaikum.